Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tunggulah semua video ada Assalamualaikum kau. Okay, let's go. Kita bersama tetamu jemputan kita dalam program Rewang Zapin, anjuran KL Cats terbaik. Okey, kita nak minta kita punya tetamu jemputan untuk perkenalkan diri kepada tetamu-tetamu yang akan menonton kita punya karya-karya pada hari kejadian nanti. Terima kasih sama. Taufik. Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Muhammad Yunus bin Ismail. Saya merupakan pensyarah dari Fakulti Tari Aswara dan saya merupakan salah seorang koreografer yang akan mempersembahkan Zapin. Tujuan kita panggil tetamu kita pada hari ini adalah kita ingin tanyalah beberapa perkara. Okey, macam Yunus pun dah faham. Kita pun dah bagi tahu yang kita akan buat program Rewang Zapin. Cuma hari ini kita nak minta pandangan Yunus terhadap program ni sebab kita gabungkan 3 buah negara yang akan mempersembahkan Zapin. Pandangan saya, okey. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak penganjur KL Cats kerana sudi menjemput Fakulti Tari Aswara untuk menjadi sebahagian daripada program ini. Jadi berbalik pada soalan Taufik tadi, pada pandangan saya sememangnya Zapin itu dia ada kesamaan. Okey, memang sebab kita punya pengaruh Nusantara especially daripada Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, kita ada kesamaan dari segi langkah tu. Tetapi pada saya setiap negara tu ada keunikan sendiri. Mungkin di Malaysia kita punya Zapin itu memang pengaruhnya daripada tanah Arab, daripada Arab itu datang ke tanah Melayu pada suatu masa dahulu. Tetapi bila orang Melayu ini telah membuat adjustment ataupun modifikasi terhadap penciptaan Zapin, maka terhasillah Zapin Melayu. Pada saya disebabkan oleh cara hidup gaya ataupun peradaban orang-orang Melayu itu telah disuntik atau disematkan ke dalam tarian Zapin, maka dari segi sifat, kualiti Zapin Melayu itu lebih lemah gemalai, ada adab sopan santunnya tersendiri dan juga mungkin ada bentuk Zapin yang sangat tangkas. Dia ada kepelbagaian kat situ. Dan semestinya memang berbezalah dengan Zapin-Zapin di negara lain. Contohnya di Indonesia mungkin pengaruh dia tu lebih kepada form-form pergerakan silat mungkin. Jadi dia lebih tangkas dan saya rasa di Indonesia perkembangan Zapin Indonesia tu lebih kepada kreasi baru. Yang mana di Malaysia pula kita banyak memartabatkan atau mengangkat Zapin-Zapin yang telah sedia ada, tetapi banyak variationnya tersendiri. So ya, itulah pada pandangan saya. Kalau kita tengok macam tadi Yunus bagi tahu kita punya budaya Melayu ni mengangkat Zapin tu, kalau orang tengok ragam tu sendiri, dia terciptanya dari segi perbuatan. Kata pada waktu ketika tu tengah menora getah. So mungkin pergerakan tu terciptanya daripada bentuk itu. Betul tak? Okey, so kita jangan cerita penuh-penuh lah kan. So maksudnya kita tunggulah penonton kita datang dan menyaksikan kan. Okey, dekat sini saya nak tanya juga pandangan Yunus lah. Macam mana Zapin ni kita nak menarik minat generasi muda sekarang ni? Sebab sekarang kita dah terlampau jauh. Kita dah sampai ke generasi Gen Z. Kan, Gen Alpha apa semua ni kan. So mungkin dalam program ni pada pandangan Yunus lah boleh ketengahkan untuk kita bagi tahu dalam persembahan tu nanti inilah Zapinnya, macam mana asal usul Zapin tu datang ke tanah Melayu. Generasi muda ni memang kita tak nafikanlah, mereka ni semua benda nak cepat, nak berrentak yang laju apa semua. Jadi tapi pada pendapat saya, jikalau pihak penganjur ataupun koreografer itu sendiri mampu membuat karya dengan menampilkan identiti kemelayuan di dalam Zapin itu, dalam masa yang sama dia masih mengikut kehendak ataupun keperluan masa kini, contemporary lah. Tapi saya yakin
koreografer itu mempunyai kata orang akar tunjang yang tersedia, di mana tradisi itu menjadi rujukan. Bila mereka mencipta perkaryaan zapin baru, dia akan merujuk kepada asas zapin-zapin yang sedia ada. Dalam masa yang sama, dengan melihat kepada kehendak masa kini, mereka mungkin akan mencipta sesuatu yang lebih dekat kepada generasi akan datang. Mungkin dari segi pengolahan gerak itu bersesuaian dengan keperluan masa kini. Ada juga generasi sekarang ni dia berminat dengan opposite pula. Mungkin dia nak menikmati apa adat Kemelayu itu sendiri. Dan saya percaya mungkin bila mereka datang ke sini melihat persembahan akan datang nanti, mereka banyak option pilihan. Okey, kumpulan begini berbeza, kumpulan ini berbeza, kumpulan yang ini lain pula. So dekat situ melalui observation mereka boleh menilai sendirilah apa yang mereka rasa menarik untuk ditonton oleh dia. Okey, so mungkin dia dah tahu dah. Okey, ni betul-betul tradisi ataupun tradisi dia mungkin dah sekarang punya cara. Tapi tradisi tu masih ada. Mungkin pergi seterusnya, ni dah dikreasikan ataupun ciptaan baru ataupun kreatif. So dia nampak perkembangan tu sendiri. So kita harap dalam program ni dapat sedikit sebanyak adalah ilmu yang orang datang untuk tahu pasal perkembangan zapin ni. Baik, so macam mana kita nak kekalkan elemen tradisi tu sendiri dalam salah satu persembahan tu? Ni melalui pengalaman saya lah. Kalau mengekalkan tradisi itu, of course semestinya seseorang penari ataupun even penonton pun dia perlu membuka minda dia dan perlu banyak melihat dan menonton persembahan. So untuk mengekalkan tradisi itu, dia akan berlaku sebab form zapin itu sendiri, bentuk zapin itu adalah zapin tradisi, zapin yang diteruskan dari semasa ke semasa dalam jangka masa yang panjang. Jadi melihat kepada program ini, penonton mungkin boleh menyaksikan unsur-unsur tradisi itu memang ada. So dari segi permainan, dari segi penyusunan gerak, dan saya yakin mungkin mungkin segmen yang disediakan oleh penganjur iaitu merewang. Rewang itu sendiri adalah satu tradisi. Betul. Jadi dia secara tidak langsung apabila penari atau kumpulan-kumpulan penari yang terlibat di dalam segmen itu boleh menunjukkanlah bagaimana permainan zapin di dalam rewang itu dilakukan oleh, mungkin tak sama dari orang-orang dulu, tapi sekarang konsepnya yang sama. Dia akan buat cara terkini lah. Faham. So mungkin ada battle ke, saya tak pastikan. Betul. Saya nak tanya jugalah, apakah harapan terhadap perkembangan seni zapin di Malaysia pada masa kini ataupun pada masa hadapan? Contoh, kita tak ada. Okey, kita tak ada. Program ni kita dah jalan kan. Tapi pada masa hadapan tu apa akan terjadi pada seni zapin tu sendiri? Adakah kita fikir pada masa zaman 20 tahun ke belakang kita dah tahu dah zapin tu, tapi perkembangan pada era sekarang ni dia dah lebih maju ke depan. Dan mungkin pada masa hadapan adakah dia dah terbang ke ataupun kita tak tahu. Betul tak? So saya nak tanyalah pandangan daripada Yunus. Cabar soalan ni, kita kena macam ada pemikiran jauh tu. Jauh. Tapi sebagai penggiat pencipta atau penari tarian tradisi, memang spesifik zapin memang kita mengharapkanlah zapin itu akan always berkembang, sentiasa diwarisi. Mungkin apa yang tercipta sekarang itu kita mengenal zapin itu sebagai zapin ciptaan baru, zapin kreasi, dan pada masa akan datang zapin yang sekarang ni menjadi zapin tradisi mereka. Sebab kita pun tak tahu yang dulu tu orang-orang tua ataupun orang-orang otai yang sebelum kita ni mencipta zapin adalah ciptaan baru pada masa itu. Betul. Sekarang dah di tarian tradisi kita kan. Betul. So dia akan macam loop, dia akan maksudnya kita punya seni budaya ni macam roda lah. Ya, dia akan berpusing begitu, tapi sama ada dia nak patah balik dalam bentuk yang beza, tapi bila dia naik generasi akan datang akan dapat yang tradisi pada mereka, yang baru pada kita. Faham. So pendek kata, saya harapkan dia memang akan sentiasa berkembang, yang mana zapin itu tidak akan lupus ataupun tidak akan hilang di tempat kita lah.
not just in Kuala Lumpur tapi di Seluruh lah. seluruh Malaysia. Okey. Saya ada lagi satu soalan lah kat Cik Yunus. Yang ni kita general je. Okey, mungkin umur-umur kita ni lah kan. Umur-umur kita ni Saya baru 20. Oh, 20. Okey. Kita bila orang sebut rewang je kita dah tahu dah apa. Tapi generasi sekarang dia tahu tak rewang tu apa sebenarnya? Betul tak? Okey, kita tadi kita cerita pasal Zapin. So sekarang ni kita nak fahamkan yang diorang ni faham tak maksud rewang tu apa? Adakah diorang pernah lalui waktu situasi itu ataupun tidak pada masa kini, kan? So saya nak tanya pandangan daripada Cik Yunus. Macam saya pun saya kenal rewang tu sebenarnya bukan sebab tarian tu sendiri. Betul. Rewang tu sebab dari zaman kita kecil orang buat kenduri, betul. majlis, Betul. datang pagi jom kita merewang. Merewang ni bergotong royong, betul. bersama-sama betul. datang, betul. berkumpul beramai-ramai melakukan apa-apa pekerjaan untuk tujuan yang sama. Okey. You sediakan makanan ke, you set up apa-apa tempat ke. Dalam konteks rewang Zapin ni mungkin generasi sekarang boleh mengenali bila mereka datanglah. Kita mungkin jangan segan-seganlah menarik mereka, maksudnya kita tarik mereka untuk join bersama-sama. Tapi rewang ni tak dipaksa. Betul. Rewang ni adalah rela hati. Betul. Kan? So mereka sendiri harus ada keterbukaan tu. Dan rasakan, saya rasa ini peluang yang terbaik untuk mereka rasakan situasi ataupun pengalaman berrewang tu. Suasana tu tidak semestinya berkampung, tidak suasana kampung, sebab rewang tu boleh happen dekat mana-mana. Mana-mana pun boleh. Mana-mana, kat tepi jalan, dalam rumah, dalam organisation, even di program ini bila mereka datang, orang join masuk, kita panggil, dia kena spotting. Betul. Sebab benda ni pun kadang-kadang kita bukan kata kita boleh gunakan ayat tu. Dalam masa sama yang kita tak perasan sebenarnya kita dah merewang dah. Kan? Sebab ayat yang diguna pakai pada masa kini ialah kerjasama. Gotong royong tu yang dah ni dah kan. So ayat rewang ni kan orang kampung-kampung dulu kan, dan sekarang pun dekat bandar-bandar yang pesat macam ni pun orang dah tak guna dah perkataan rewang kan. So tapi dalam masa sama pun orang akan boleh bantu, boleh tolong, boleh ni kan. Tapi dalam masa lebih sama kan dengan perkataan-perkataan tu. Okey. So itu sahaja temu bual kita pada hari ini. Okey, hai semua. Saya ingin menjemput kamu di luar sana untuk hadir menyaksikan program Rewang Zapin pada 27 hari bulan 6 2026 di panggung Anniversary Kuala Lumpur bermula jam 8.30 malam. Okey. Bermula jam 8.30 malam hingga selesai. Okey. Okey. KL Cats terbaik.